قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. صدق الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukurillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah, riayah, inayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah untuk kita berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang sangat mulia, di dalam bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu syurga. Allah Ta'ala tutup rapat-rapat pintu neraka. Dan 10 hari yang pertama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan, mencurah-curah akan rahmatnya. Dan waktu inilah kita berebut-rebut mengecapi rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan taat. Apa makna taat? Jalan taat itu maknanya kita mentaati akan segala, menjunjung segala perintah suruhan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi, kita mengelakkan, kita menjaga akan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah taat. Dan taat itu membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita rahmat yang mencurah-curah, terutamanya pada 10 hari yang pertama Ramadan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan kepada kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menjalani, siapa saja yang menjalani akan satu jalan, tariqatan, dan dia menjalani jalan itu tujuannya adalah yatlubu bihi, dia menuntut akan dirinya ilman, akan ilmu. Apa makna ilmu kat sini? Ilmu iaitu ilmu ma'rifatullah, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu qarib ila Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ilmu yang membawa pengenalan kepadanya, segala ilmu yang membawa dekat kepadanya, itu semua adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Salakallahu bihi tariqat min turuqil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan, Allah Subhanahu wa taala akan buka baginya tariqan, satu jalan, min turuqil jannah, daripada jalan-jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tuan-tuan nak melihat, nak tengok muka-muka ahli syurga, kita tengoklah orang-orang yang menuntut ilmu. Dia orang-orang yang menyibukkan dirinya dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, tengoklah kawan-kawan kita sebelah. Itulah muka-muka ahli syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara perkara yang perlu kita syukuri, perkara yang perlu kita gembira kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya kita dapat melaksanakan ketaatan tadi.
Seperti mana kalam Waliullah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana kita nak mensyukuri akan nikmat taat. Taat ini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan semua orang boleh buat, betul. Hari ini kampung, contoh karya kita ni berapa ramai, dan berapa ramai pula yang ada yang dapat hadir subuh berjemaah ke karya kita. Gitu. Jadi kita di kalangan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sayugianya sewajarnya kita syukuri akan nikmat taat itu. Akan tetapi kita kena melihat, memandang akan ketaatan itu. Berkata Waliullah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebut, la tufrihka at-ta'atu li'annaha barazat minka. Jangan engkau gembira, jangan engkau bergembira atas ketaatan yang kita beramal, atas ketaatan yang kita, contohnya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita dapat solat berjemaah, solat subuh. Kita jangan bergembira dengan ketaatan itu sekiranya li'annaha barazat minka. Kita merasakan ketaatan itu datangnya daripada diri kita, datangnya disebabkan kitalah yang paling warak, kitalah yang paling alim, kitalah yang paling taat, kitalah yang paling bagus sekali. Bukan disebabkan kita boleh solat, bukan disebabkan kita boleh solat berjemaah di masjid. Jangan bergembira dengan itu. Akan tetapi wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Akan tetapi bergembiralah biha dengan ketaatan itu tadi, li'annaha barazat minallahi ilaika, bahawasanya ketaatan itu datangnya daripada kurniaan Allah Ta'ala kepada kamu. Jadi kita dapat solat, tuan-tuan, kita dapat solat, kita dapat puasa, kita dapat baca Quran, kita dapat belajar disebabkan apa? Kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira atas apa? Kita gembira disebabkan kurniaan Allah Ta'ala itu, bukan bergembira atas ketaatan yang kita boleh buat itu. Itu satu. Kemudian maka qul bi fadlillah, maka katakanlah bi fadlillah, dengan kurniaan Allah Ta'ala, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya. Ini rahmat. Kita nak menjumpa apa? Rahmat Allah Ta'ala. Dengan apa? Kita bergembira Allah Ta'ala datangkan Ramadan daripada kita. Tempoh hari, tuan-tuan, ibu, ayah, 5 hari sebelum Ramadan, ramai yang telah Allah Ta'ala jemput. Lagi berapa hari lagi? 5 hari lagi. Bahkan di Pulai, kampung saya, esok nak Ramadan ni, Esok Ramadan pukul 2.41 petang meninggal dunia. Tak sempat Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita dapat masuk ke dalam bulan Ramadan. Masuk je satu Ramadan, Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga, Allah Ta'ala tutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, dan Allah Ta'ala bukakan, turunkan rahmat seperti hujan-hujan menghujani akan satu kawasan yang lebat. Satu hujan lebat di satu kawasan. Jadi itu ada antara nikmat, maka kita bergembira dengan nikmat itu kerana bifadli, kerana kurniaan Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmati, dengan kurniaan rahmat Allah Taala, wa bidzalika falyafrahu, maka yang demikian itulah kamu perlu bergembira. Falyafrahu bi fadlihi wa bi rahmatihi. Gitu. Huwa khairun mimma yajma'un, ianya lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan di dunia. Harta kekayaan di dunia, tuan-tuan, ibu, ayah, kita boleh kumpul setiap hari, sungguh-sungguh kan kumpul. Benda itu baik tak? Baik, sebab kita nak menyempurnakan kehidupan kita, nafkah kita, keluarga kita, baik. Benda yang kita bergembira, kita dapat gaji gembira tak, tuan-tuan? Senyum kan? Dapat gaji, dapat upah, suka tak kita? Suka. Benda tu benda yang fitrah, kita suka. Upah ataupun harta kekayaan, kita suka. Benda ini lebih baik kita bergembira dengan fadli rahmati. Benda kurniaan dan rahmat itu lebih sayugia dan dituntut untuk bergembira daripada apa yang kita kumpulkan di atas muka bumi kita ini. Wallahu a'lam. Jadi itu kita memandang akan segala-galanya datangnya daripada
kasih sayang, rahmat dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan disebabkan kehebatan kita, disebabkan kewarakan kita, bukan. Itu semua kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup, tuan-tuan, dapat hidup di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang beriman, itu pun dah sangat beruntung. Apatah lagi kita dapat apa? Allah Taala curahkan ilmu. Ilmu itu pun rezeki. Bukan daripada ilmu ini adalah curahan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kurniaannya. Kalau Allah Taala tak izin, kita tak faham. Siapa yang memberi kefahaman melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belajarlah macam mana, Allah Taala tak izinkan untuk kita faham, memang kita takkan faham. Jadi kita mohonlah bantuannya. Apa saja kita belajar akan ilmu, natijahnya kita nak dapatkan apa? Tadi, ma'rifatullah, pengenalan kita dengan Allah Taala itu lebih tinggi. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak kejahilan kita, lagi banyak makrifat kita. Lagi banyak kita belajar, lagi takut kita dengan Allah Taala, lagi dekat kita dengan Allah Taala, dan lagi besar pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. InsyaAllah kita sambung pula, tuan-tuan, pada kitab rujukan kita. Sebelum ini saya rasa kita buka kitab Ibn Kathir, kan? Tafsir ringkasan Ibn Kathir tu, tuan-tuan nak beli tu agak mahal, kena beli satu set dan sebagainya. Jadi saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Taala cetuskan idea lah supaya kita nak memudahkan tuan-tuan kita semua untuk mempelajari akan kalam Allah yang sempurna, dengan ringkasan, dengan kefahaman yang kita mudah dekat dengan kita. Kita ambil kitab tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quran di radio. Dekat kedai buku Salih ada jual, berlambak. Satu juzuk, dia ada satu juzuk. Jadi kita di juzuk 1, tapi dah tinggal sikit je. Juzuk 1 belilah juzuk 1, juzuk 2. Satu kitab ni baru RM20, murah. Dan bahasanya dekat dengan kita. Dia lebih kepada kita nak memahami makna-makna Al-Quran dengan lebih mendalam, agar kita punya kefahaman itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan kefahaman, pengenalan. Tujuan kita nak kenal. Kita nak kenal kebesaran, kita nak nampak akan kebesaran Allah Taala. Kita nak nampak 3 sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Asmaul Husna, kan? Ada 99 nama Asmaul Husna, ada 3 sifat, iaitu sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua sifat apa? Sifat jamal, sifat indahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga sifat jalal, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hadirkan setiap episod hidup kita itu, Allah Taala mentajalikan, Allah Taala menyatakan akan nama asma-asmanya. Contoh, tuan-tuan, kita kadang tak terfikir, kan? Macam mana ajaran sesat, dah betul-betul sesat lah. Contoh ayah pin dulu. Ayah pin, macam mana ayah pin boleh bawa satu ajaran yang terang-terang sesat, tapi ada pengikut? Plain, mesti ada pengikut. Tak 1, 2, tak 2, 3. Tapi adakah 1, 2, 3? Tak, ramai. Dan di kalangan mereka ada yang cerdik, pandai, yang belajar agama pun ada, tapi ikut ayah pin. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala mentajalikan sifat Al-Qahhar dia. Sifat Al-Qahhar dia, Allah Ta'ala mentajalikan engkau ni siapa sekalipun, kau ni alim macam mana sekalipun, belajar ilmu agama, kalau Allah Ta'ala kata sesat. Itu Allah Ta'ala mentajalikan sifat Al-Qahhar dia. Kalau kita orang awam, kita ni takkanlah tak boleh nak bezakan sesat dengan tak sesat. Kau belajar agama, kau cerita pandai, takkan tak tahu. Tapi macam mana dia boleh pusing ke situ? Sebab itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh masuk campur. Itulah yang kita takut kepada kita, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah. Kita takut
Kita membolehkan orang sesat macam ni kan. Sebab apa? Kita tak tahu Allah Ta'ala. Sebab itu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Allah Ta'ala janjikan apa? Allah Ta'ala akan lepaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Maksudnya, ulama beritahu, maksud melepaskan diri daripada api neraka ni, maksudnya orang-orang yang dilepaskan ini lebih kurang dalam 70,000, lebih daripada puluh-puluhan ribu ataupun juta Allah Ta'ala lepaskan daripada api neraka. Mereka ini adalah di kalangan yang telah disil, yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala ahli neraka. Disebabkan Allah Ta'ala turunkan rahmat, Allah Ta'ala berikan keampunan di 10 malam terakhir Ramadan itu. Allah Ta'ala pilih di kalangan hambanya yang dah confirm dan ditakdirkan menjadi ahli neraka, Allah Ta'ala lepaskan daripada ahli neraka menjadi ahli syurga. Besar tak rahmat Allah Ta'ala, besar kasih sayang Allah Ta'ala, sangat besar. Itu mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang dilepas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kalangan ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita di dalam muka surat 153 dalam surah Al-Baqarah ayat 107. Kalau siapa tuan-tuan yang dah beli kitab Ibnu Katsir itu, jangan rasa menyesal. Sebab itu kitab Allah ini ataupun ilmu ini tak ternilai, dan dibandingkan isi kandungannya tak ternilai. Maka insya-Allah Allah Ta'ala kalau tak sampai pada kita, anak cucu kita akan pakai nanti. Nanti kita dah sampai ke sana, kita just ambil saham tu je. Mudah-mudahan dia akan dapat bantu kita di akhirat sana. Sebab tuan-tuan, ibu ayah, kat sana kita seorang-seorang macam tak ada siapa. Kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, lahu, baginya Allah Ta'ala, mulkus samawati wal ard, pemilik as-samawat, langit-langit, 7 petala langit. As-samawat, langit-langit ni ada banyak-banyaklah lapis, wal ard, dan bumi, satu bumi inilah. Siapa pemiliknya, siapa rajanya? Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, alam ta'lam, adakah engkau tak tahu? Ini satu ketegasan Allah Ta'ala kepada siapa ni? Kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada orang yang buat tak nampak. Siapa yang buat tak nampak ni? Yahudi dan Nasara pada ketika itu. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Bukankah, adakah engkau tak tahu yang memiliki langit dan bumi ini adalah aku? Allah Ta'ala kata. Sedangkan kau yang menerima Taurat, kau yang menerima Injil, takkan kau tak tahu? Begitu. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum, dan tidak ada bagi kamu, min dunillah, selain daripada Allah, min waliyyin, dari seorang pelindung. Pelindung ni siapa? Orang yang melindungi, orang yang menjaga kamu. Tak ada orang yang boleh menjaga kamu, tak ada orang yang boleh menolong kamu daripada mana? Daripada azab Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh lepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tafsirannya, tiadakah engkau tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan tiadalah kamu mempunyai pemimpin, dan tiada pula yang menolong kamu selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, selain daripada kita mendalami ayat-ayat Al-Quran, kita ambillah kesempatan ini, kita hafal. Kita hafal, sebab kita ayat sikit-sikit je kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan tambahkan pengenalan, pendalaman ilmu itu terhadap kalam ni. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tiadakah engkau tahu bahawasanya Allah mempunyai kerajaan langit dan bumi? Yakni Allah itulah yang berkuasa di langit dan di bumi. Tiada siapa selain Allah yang berkuasa. Dialah yang memerintah mengikut sekehendaknya, menyuruh dan melarang, mengubah dan menukar ganti.
Semua makhluk adalah hamba-Nya dan berada di bawah kekuasaannya. Oleh itu, apa yang telah Tuhan tentukan hendaklah didengar dan dipatuhi. Yang ni Allah itulah berkuasa di langit. Disebut sini as-samawat, langit-langit. Sebab apa? Langit ni ada lapisan dia. Langit pertama seperti mana Nabi SAW Isra wal Mi'raj naik ke langit, setiap pintu langit itu ada tol. Orang panggil tol lah. Tol ini siapa yang jaga? Malaikat. Dan tidak akan lepas satu pintu langit selain daripada melainkan dapat kebenaran daripada malaikat untuk lepas daripada setiap langit itu. Dan langit ini, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampailah Sidratul Muntaha. Seperti, dan Nabi SAW nampak satu pohon yang besar yang rimbun, seperti boleh kita pernah tengok tak tuan-tuan, pokok bidara. Pokok bidara, Sidratul Muntaha ni pokok bidara yang rimbun. Itulah gambaran Sidratul Muntaha di atas. Nabi SAW nampak. Dan setiap langit itu siapa yang menguasainya? Setiap inci itu adalah dikuasai, bahkan ditadbir, gerak diam dia adalah Allah Ta'ala yang jaga. Apatah lagi kita yang kecil, dunia ni kecil je, kan? Kita lagi kecil, kan? Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Arash yang besar itu Allah Ta'ala takbir dengan sempurna, apatah lagi kita ini yang kecil. Dan diberitahu, ulama beritahu, setiap lapisan langit ini, langit pertama nak dibandingkan langit yang kedua seperti sebentuk cincin di padang pasir Sahara. Sebentuk cincin itu, ini langit pertama. Yang luas itu langit yang kedua. Begitulah sampailah ke atas. Besar tak tuan-tuan? Besar. Arash lebih besar daripada segala-galanya. Makhluk Allah Ta'ala yang paling besar adalah Arash. Dan siapa yang memerintah mengikut sekendaknya? Allah Ta'ala. Menyuruh, melarang, mengubah, menukar ganti. Sebab ayat sebelum ni kita bahas pasal apa? Ma nansakh min ayatin aw nusiha. Tidaklah kami menasahkan sesuatu ayat dan menggantikan sesuatu ayat. Itu Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik daripadanya. Maksud nasakh wal mansukh ini sukati Allah Ta'ala lah. Nak buat yang kaum Yahudi dan Nasara ni dia tak nak. Sebab itu orang Yahudi dia berpegang kepada kitab Taurat. Bila datang Injil, dia tak nak ikut Injil. Sebab bila datang kitab Injil, maka akan menasahkan Taurat. Bila datangnya Al-Quran akan memansuhkan seluruh kitab yang terdahulu. Dan diperintahkan untuk mengikut akan kalam Allah, akan kitab Al-Quran Karim. Itu yang dia orang tak nak. Dunia ni siapa punya? Kau ke? Gitulah bahasa kita. Dunia ni kau siapa punya? Aku. Sebab itu Allah Ta'ala terjah, alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh. Begitu. Lanjutan ayat di atas, wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir, dan tiadalah kamu mempunyai pemimpin dan tiada pula yang menolong kamu selain Allah daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini ingatlah, hai orang-orang yang kufur, kepada azab yang akan menimpa kamu pada kala itu tiada qarib kerabat yang dapat memimpin kamu atau yang melindungi kamu dari azab itu. Siapa yang boleh halang daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak ada selain Allah. Begitu juga ingatlah hai orang-orang mukmin kita, tiada siapa yang boleh menolong memperkuatkan pendirian kamu waktu menghadapi musuh sekiranya tiada dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, walaupun kita berperang, kita bersama, sama-sama berperang, bila menghadapi musuh, kita seorang-seorang ke bersama? Kita seorang. Kita menghadapi musuh, kita akan berlawan dengan dia. Adakah ada orang bantu kita? Tak. Masing-masing sibuk dengan musuh masing-masing, betul? Maka siapa yang boleh bantu kita?
Tak ada siapa yang boleh bantu kita illallah, melainkan Allah. Sebab itu 313 para sahabat di perang Badar menghadapi peperangan dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak bersedia. Sebab mereka berkumpul, para sahabat berkumpul bukan tujuan untuk berperang, tetapi kaum Quraisy turun memang untuk berperang. Pada asalnya untuk membuat satu nak deal lah, nak satu persetujuan. Tujuannya itu. Tetapi berlakunya peperangan. Bila berlakunya peperangan, ada satu persepsi takkanlah sahabat tak prepare untuk berperang. Bukan, sebab waktu ketika itu bukan untuk berperang tujuannya. Jadi bila berlakunya peperangan, apa yang ada dekat kiri kanan itulah yang diambil. Sebab itu pelepah-pelepah itu dijadikan pedang. Belum sempat sampai, musuh tak sempat sampai, dah putus kembali. Itulah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah para sahabat ada amalan tertentu? Tak. Mereka hanya bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bulan. Itulah yang kita, natijah yang kita nak daripada hidup kita. Am turidu an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ayat 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan daripada ayat yang 107 kepada 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum, adakah kamu menghendaki an tas'alu, kamu meminta kepada rasul kamu, kama su'ila Musa min qabl, seperti apa yang diminta kepada Nabi Musa kepada Nabi Musa sebelum kalian. Maksudnya orang Yahudi dan Nasara dia meminta apa? Meminta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tak izin untuk tanya, seperti mana yang berlaku pada kaum Nabi Musa Bani Israel. Sebenarnya dia punya DNA juga. Yang mempertikaikan ni adalah orang Yahudi. Yahudi ni DNA-nya daripada zaman Bani Israel. Bani Israel yang nabinya Nabi Musa AS, yang menentangnya adalah lain dia juga, Yahudi. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, dan siapa yang yatabaddalil kufra, yang menggantikan al-kufra, dia nak menggantikan kufur dengan iman, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dhalla, sesatlah ia, sawa'as sabil, daripada jalan yang lurus. Huraian pada ayat yang 108 yang berbunyi am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, adakah kamu menghendaki akan meminta kepada rasul kamu, iaitu kepada Nabi SAW, seperti orang dahulu, iaitu kaum Yahudi meminta kepada Nabi Musa AS. Ayat ini diturunkan menurut setengah ahli tafsir kerana orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, bawakanlah kami kitab dari langit yang diturunkan sekaligus, sebagaimana Musa diturunkan kitab Taurat sekaligus. Bezanya Al-Quran Al-Karim, tuan-tuan ibu-ibu ayah, Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, beransur-ansur. Berbeza dengan kitab Taurat, kitab Injil, Allah Ta'ala turunkan sekaligus. Nabi Musa AS mendapat kitab Taurat sekaligus, siap. Dan selama 40 hari 40 malam Allah Ta'ala ajar Nabi Musa AS. Benda itu yang diminta oleh Yahudi. Maka Allah Ta'ala jawab, am turiduna an tas'alu rasulakum kama usila Musa min qabl. Perkati orang Yahudi ini ataupun PL, kita panggil PL orang Yahudi ini, samalah halnya dengan
seperti fi'il kaum Nabi Musa dahulu yang meminta kepada baginda supaya dapat melihat Allah dengan terang-terangan. Dapat melihat Allah. Ada gila nak lihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita lihat di dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam surah dalam surah An-Nisa ayat 153. Dalam surah An-Nisa kita lihat surah berapa? Surah An-Nisa ayat 153. Tuan-tuan, kalau ada perempuan, kalau ada nisa tu perempuan, kalau ada handset ataupun mushaf, buka kita tengok sama-sama. Kita tengok sama-sama. Surah An-Nisa ayat 153. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, yas'alunaka ahlul kitab, akan meminta kepada engkau ahlul kitab, ahli kitab iaitu orang Yahudi, an tunazzila, agar kamu menurunkan alaihim, kepada mereka, kitaban, kitab, minas samai, daripada langit. Wahyu memang diturunkan daripada langit. Orang Yahudi ni dia nak nampak, stokol itu. Oh, kitab tu turun. Itu bahkan orang Yahudi. Sama lah juga dengan kita Nusantara ni, benda pelik-pelik ni dia suka, kan? Benda pelik-pelik ni, raib ni, jin ni dia suka, kan? Padahal itu bukanlah menunjukkan kebenaran. Tak. Yas'alunaka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu, maka sungguh mereka telah meminta kepada Nabi Musa AS akbarah, lebih besar, lagi besar min dzalika, daripada itu. Apa yang dia minta? Faqalu, mereka berkata, arinallaha, perlihatkanlah pada kami Allah Ta'ala. Sebab apa? Waktu ketika kaum Bani Israel melihat satu kaum menyembah berhala, menyembah itu Tuhan dia. Aku pun nak nampak juga Tuhan aku nak sembah. Begitu. Faqalu arinallaha jahratan, bukan kita ada misal melihat Allah dengan mata hati, tapi tak, mereka nak lihat Allah jahratan, secara nyata. Fa akhadathum, maka menimpa mereka as-sa'iqah, petir bi-dhulmihim, atas kerana kezaliman mereka melihat, akan nak minta lihat Allah Subhanahu wa taala. Thumma takhadhu ijla, kemudian dia tak dapat dia minta Nabi Musa AS, tak dapat nak lihat Allah. Apa dia buat? Thumma ittakhadhu ijla, mereka menjadikan anak lembu min ba'dima, setelah apa yang ja'atuhum, datang kepada mereka al-bayinat, sedangkan bukti-bukti yang nyata jelas. Lembu sapi ni, dia orang buat lembu sapi ni bila Allah Ta'ala telah menampakkan kepada mereka terbelahnya lautan, pujuh lorong tu Allah Ta'ala buka dah, tapi masih menyembah lembu sapi. Fa'afawna, namun kami memaafkan an dzalika, rahman Allah Ta'ala maafkan juga. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami memberikan kepada Nabi Musa sultanan, kekuasaan, bukti-bukti, mubina, yang nyata. Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah Allah Ta'ala tidak boleh dilihat? Persoalannya, Allah Ta'ala boleh lihat tak? Boleh, tapi bukan dekat sini. Apa dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala boleh dilihat? Apa dalil yang Allah Subhanahu wa taala boleh kita lihat? Ketika mana Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-A'raf, kita tengok.
Mana tadi? Dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat yang keberapa? Juzuk yang ke-9. Surah Al-A'raf ayat 143. Muka surat 167. Muka surat 167. Satu tiga 143. 143. Walamma jaa Musa, dan ketika mana datangnya Nabi Musa AS limiqatina, pada waktu kami tentukan, iaitu Allah Ta'ala tentukan, wa kallamahu, dan padanya berfirman, Rabbuhu, Tuhannya. Dan ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman secara langsung kepadanya, qala rabbi arini unzur ilaika. Waktu itu Nabi Musa minta, Rabbi arini, ya Allah, ya Tuhanku, arini, tunjukkanlah kepadaku, unzur ilaika, supaya aku dapat melihat akan dikau. Maka dekat sini ulama beri membuat satu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pendapat bahawasanya takkanlah Nabi Musa, seorang Nabi, berdoa kepada benda yang mustahil. Bermakna melihat Allah itu benda mustahil ke? Tak mustahil, benda yang jaiz, benda yang harus, benda yang boleh dilihat. Segala sesuatu yang mawujud, yang wujud, mesti boleh dilihat. Tetapi bukan di dunia, sebab Allah Ta'ala tak layak ditajalikan di dunia, kerana Allah Ta'ala itu Maha Agung, Maha Besar. Tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mentajalikan di dunia ini. Kemudian apa jawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Qala, maka Allah Ta'ala berfirman, lan tarani, kamu tidak akan sekali-kali dapat melihat aku. Lan tarani, walakin, akan tetapi, unzur ilal jabal, lihatlah di satu gunung. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa lihat satu gunung ini. Fa'in, sekiranya, jika istaqarra, ia masih tetap, maksudnya gunung itu masih tetap berdiri, maka berada pada tempatnya, fasawfa tarani, maka pasti kamu akan dapat melihatku. Dekat sini Allah Ta'ala menyebutkan fasawfa tarani, maka engkau pasti dapat melihatku. Maksudnya Allah Ta'ala harus dilihat, boleh dilihat. Jadi Nabi Musa AS pergilah kepada satu gunung itu. Gunung mana? Wallahu a'lam. Falamma tajalla rabbuhu lijabali ja'alahu dakkan wa khara Musa sa'iqa. Falamma, dan ketika, tajalla, Allah Ta'ala mentajalikan, menzahirkan, rabbuhu, Tuhannya. Sebahagian ulama mengatakan bukan mentajalikan zatnya pun, hanya nur daripada nurullah, daripada nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Li jabal, kepada bukit itu. Sebab kita nak melihat sesuatu, kita berhajat kepada tempat, sebab itu sifat kita. Sifat kita berhajat kepada tempat, kita berhajat kepada masa. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada masa. Hajat dan tempat itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala ciptakan. Falamma tajalla, dan ketika mana Allah Ta'ala mentajalikan akan dirinya, li jabal, ke bukit itu, ja'ala dakka, maka Allah Ta'ala menjadikan dakka, lebur, hancur gunung yang megah. Kemudian sekiranya syarat tadi apa? Kalau gunung itu tetap, dia boleh lihat Allah, tapi gunung itu hancur.
gunung yang besar itu boleh hancur kan? Apatah kita yang kecil ni. Wa kharra Musa sa'iqa, dan jatuh tak sempat Allah Ta'ala mentajalikan dah hancurnya gunung. Kemudian wasakhara Musa sa'iqa, dan jatuh tersungkur. Nabi Musa tidak sedarkan diri, pingsan. Nabi Musa yang gagah perkasa itu pingsan melihat gunung yang hancur itu. Falamma afaqa, maka ketika afaqa Nabi Musa AS sedar daripada pingsan itu, qala, berkatalah Nabi Musa, subhanak, maha suci engkau daripada segala sifat kekurangan, tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Maksudnya apa? Meminta lihat Allah Subhanahu Wa Taala secara terang, jelas. Itu bukan hak kita untuk melihat. Kita hanya boleh melihat akan mazhar dia. Mazhar dia, apa nama ni? Kesan-kesan ciptaannya. Daripada ciptaan kita tengok. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu tidak perhati. Dalam diri kita tuan-tuan, belum tengok langit bumi ni, belum tengok lagi, tengok diri kita. Darah yang mengalir siapa yang kontrol? Jantung yang berdegup siapa yang kontrol? Kita kontrol apa? Tak ada. Siapa yang kontrol? Wallahu ta'ala. Itu pun kita dah tak boleh, kita dah surrender dah. Begitu. Subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang-orang yang pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kaum Bani Israil meminta untuk melihat Allah, Nabi Musa menjawab, apa nama ni? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Mana boleh lihat Allah? Mana boleh minta nak lihat Allah? Begitu. Ayat ini diturunkan menurut setengah ahli tafsir kerana orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, bawakanlah kami kitab dari langit yang diturunkan sekaligus sebagaimana Nabi Musa diturunkan kitab Taurat sekaligus. PL orang Yahudi ini samalah halnya dengan perketik PL kaum Nabi Musa dahulu yang meminta kepada baginda supaya dapat melihat Allah dengan terang-terangan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang dahulu kepada Nabi Musa AS hendak dilakukan pula oleh orang Yahudi itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia dah nampak kitab tu turun depan mata dia. Sajak muka dia kan? Sajak muka dia. Itulah sebabnya Allah Ta'ala turunkan ayat tadi yang artinya, adakah kamu menghendaki akan meminta kepada Rasul kamu seperti orang dahulu meminta kepada Nabi Musa. Kemudian Allah menyambung pula firman-Nya, wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Sadaqallahul azim.